Orang Melayu kena tenang. Jangan masuk perangkap. Jangan nak mengamuk tak tentu pasal. Non kunyit dah bakar dah. Ingat Sudah tunjuk semalam tunjuk dalam VC room saya tunjuk korang lagi sekali. Non kunyit dah bakar Dengar balik Non kunyit dah bakar. Dia dah bakar isu kaum ni. Mana mangkuk ni? Baruan. Dalam Dengar. prinsip agama kita apa? Sudah sebut mula dengan metta. Am I right? Ya, is kasih sayang. And how is it? Ataupun saya sebut tadi Islam Rahman, Rahim, compassion, mercy. You sebut metta. How is it there's no metta, there's no Rahman? There's only gaduh-gaduh. Lawan-lawan. Jadi sebab itu bagi saya, let us start. Bila masa kita bergaduh dengan India, dengan China Guys, bila masa kita bergaduh dengan China, dengan India ni, isu kuil, isu ladang babi ni, bila masa kita bergaduh? Ada ke kita bergaduh? Kita tak bergaduh. Kita bercakap je, social media ni lah platform yang bercakap. Ni tak puas hati, tak setuju, tak sokong. Sama lah orang India ke, orang Cina ke, orang Melayu ke, sama. Ni, Haram Jadah ni cakap, bergaduh. Kita tengok ni. Korang siapa yang sokong Anwar Ibrahim? Korang pengkhianat tau. Korang pengkhianat. Bangsat korang ni. With this understanding. Let us debate and continue this dialogue to inculcate that understanding of values. Dia nak kita debate. Sebab tu kenapa polis tak tangkap Tony Pua. Sebab tu kenapa polis tak tangkap Ronnie Liu. Walaupun terang-terang langgar titah Sultan Selangor, 120 laporan polis dibuat, polis tak tangkap sebab non kunyit kata, let's them debate. Dia nak kita berbalah. Nampak tak? Guys, nampak tak? Ni kalau brother Sumut, dia bodoh lah. Dia tak tahu apa. Sebab dia baruan politik. Saya akan ulang malam ni. Brother ZRA lah. Saya akan ulang malam ni. Bagi dia faham bahasa sikit. Ni. Kau kan nampak tak ni? Bluetooth disconnected. Nampak tak? Connected. Let's them debate. Itu pasal Tony Pua kata 3 bulan walaupun dah 120 laporan polis. Dia nak kita ni terus bercakap, berbalah. Bluetooth connected. Ni gaya korban ni. Akan ada isu lagi ni. Ini non kunyit lah. Baruah Israel, baruah Amerika lah. Aku menang mahkamah lah. Bila saya sebut prajna, dia suruh hilang. Prajna itu dia wisdom, kebijaksanaan. Maknanya negara itu kalau tak jaga akan hilang wisdom itu. Jadi mana dia? Karuna kita. Mana sila kita? Jadi kalau saya ingat kalau kita hidupkan belas kasihan dan ada dasar. Tapi apa yang bagi saya yang istimewa dalam apa yang venerable teachers talk about. These are not only values and principles. Ianya tadi seperti mana sebut awal tadi dalam karya Alexis de Tocqueville, Habits of the Heart. Tak ada sila, tak ada karuna kalau tidak terpancar dari hati. Amai, ya? Okey. Jadi mengapa tak boleh kita majoriti rakyat ini, baik etnik Cina tu India tu Iban Kadazan dan Melayu Bumi Putera, tak boleh ke kita yang majoriti itu dictate? Majoriti mesti ada pegangan. Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berhimpun, tanam kebencian, buat fitnah, takutkan orang ini, marah orang ini, itu the minority.
Ini seolah-olah tyranny of the minority. Kezaliman, kekejaman golongan kecil dan memaksa golongan besar. Saya nak ambil kesempatan ini dan merayu dalam sempena harmoni madani ini mengatakan sudah sampai ketikanya yang majoriti bersuara dari hati nurani mereka, selamatkan negara kita dan majukan semua. Orang kalau tak faham, dia ginilah guys, non kunyit. Dia ni barwa anak Aram So dia cakap ni guys, kau kena dengar fikir. Aku tahu kau tak suka, saya tahu kau tak suka dia. Dengar fikir. Apa yang dimaksudkan dengan minoriti? Apa yang dimaksudkan dengan majoriti? Dia bercakap cerita pasal kaum Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan. And then dia cerita pasal minoriti. Dan dia bagi tahu majoriti kena bersuara. Kau faham tak? Takkan tak faham? Dia tengah hangatkan isu kaum lah tu mangkuk ni. Ni. Lagi pandai daripada engkau, brother ZRA, nampak? Engkau tak bodoh sebab engkau bersokong Anwar Ibrahim tu pasal engkau bebal, tak pandai. Kau tak boleh baca semua ni. Sebab taksub dengan Anwar Ibrahim. Tu brother ZRA lah, brother Sumut. Ni. Korang. Takkan kau tak faham? Takkan kau tak faham dia cakap ni? Majoriti kena bersuara. Sedangkan isu ladang babi, dia punya kerja. Isu kuil, dia punya kerja. Dia juga yang main. Bluetooth disconnected. DAP yang main. Mana baju kita? Mengapa tak boleh kita, majoriti rakyat, baik etnik Cina, tu India, tu Iban, Kadazan, dan Melayu, Bumi Putera. Bijaklah guys, bijaklah. Kau, ginilah, se ni tak penting. Se ni nothing. Se ke, mawas ke, apalah kau nak panggil, kau panggil lah. Kau punya pasal lah. Aku ni tak penting pun. Aku cakap, korang fikir. Nak orang Melayu ni. Aku cakap, korang fikir lah. Betul tak betul ni cakap. Kau tak sokong aku pun aku tak kisahlah. Kau tak suka kau menyampah ke, aku ni belajar tak tinggi. Kau tak kisah. Pergi mampus semua tu. Aku nak, apa yang aku cakap, korang fikir lah. Betul tak dia ni cakap? Dia ni cakap kasus, sekolah tak pandai. Okey. Tapi dia cakap tu betul ke tak? Make sense ke tak? Fikirlah, jangan jadi bodoh. Ni masalah kita orang Melayu. Tak nak fikir. Bebal. Bodoh. Yes. Anwar Ibrahim banduan main bontot. Pun pergi percaya juga. Bodoh lah. Tak bodoh ke tu? 5 tahun masuk penjara main bontot. Liwat, Nabi tak mengaku mat. Pun sokong lagi. Jumpa Datuk Seri. Tu Salim kunyit kokang. Salim buta huruf. Bukan Datuk Seri. Jumpa Datuk Seri. Kau tengok tu kan betapa bodohnya kita masyarakat hari ni. Sebab ini kendak ni. Nak ni. Salim kunyit kokang Datuk Seri. Jumpa Datuk Seri. Apa bodoh lah. Kat mana otak ni? Come on guys, kita bukan kambing. Kita khalifah. Ni, akal ni. Gunakan akal ni. So, inilah dia.